mana pun darah serupa juga. Malaikat Mahsuri je darah putih. Tu pun kot betul. Dongeng saja kan. Kita sama je berasal daripada air yang henam. Berasal daripada bapa yang satu Nabi Adam, mak yang sama Siti Hawa. Berasal daripada segumpal tanah Allah ciptakan. Kemana selepas ini? Kepada Allah. Duduk di mana? Di dalam tanah. Hancur di dalam tanah. Untuk apa menghadap Allah? Untuk dihisab. Apa yang kamu buat dalam dunia ni? Saya buat ni kerana Allah. Kalau semua jawapannya kerana Allah, selamat. Kenapa solat? Allah. Kenapa pergi haji? Kerana Allah. Kenapa bayar zakat? Kerana Allah. Kenapa kahwin? Kerana Allah. Kenapa benci? Kerana Allah. Kenapa suka? Kerana Allah. Kenapa memberi? Kerana Allah. Kenapa tak sedekah? Kerana Allah. Tak sedekah pun kerana Allah? Ya. Dia penagih dadah, Ustaz. Dia peminum arak, Ustaz. Dia minta duit nak minum. Saya tak bagi, Ustaz. Kenapa tak bagi? Kerana Allah. Ini orang hebat. Ustaz, dia nak belajar di Mesir, duit tak ada, dia minta. Saya tak bagi, Ustaz. Kenapa tak bagi? Kerana Allah. Itu tak betul. Dia bukan nak minum arak. Di sana dia nak belajar. Bagilah duit pada dia, sedekah. Yang bagi, yang tak memberi kerana Allah jika dia nak buat jahat. Dia nak tikam nombor. Suami kita penikam nombor. Pak, awak mari RM20. Nombor cantik punya hari ni. Saya tak nak bagi abang, haram saya bagi pada abang. Kamu isteri wajib taat pada saya, pada aku suami kamu. Saya lebih wajib taat pada Allah daripada abang. Tetap saya tak nak bagi. Kalau lampau sekali, melekat 5 jari. Tak apalah Ustaz, janji saya tak terlibat dengan benda haram. Yang dia penampar saya tu, saya akan dakwa dia di hari kiamat. Ini yang kita nak. Kenapa itu? Atas apa amalan yang kita buat, atas apa perbuatan yang kita buat. Jawapan dia, kenapa buat? Kerana Allah. Baik, yang ke-13, kepercayaan itu bukanlah barang baru yang dibawa oleh Islam. Bukan dimulai daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan kepercayaan yang telah lama dikemukakan oleh kesemua nabi yang diutuskan oleh Allah. Akidah, iman, kepercayaan bukan benda baru. Kepercayaan, akidah dan iman dibawa oleh semua nabi-nabi sejak daripada zaman Nabi Adam alaihissalam dan tidak berubah. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Matlamatnya sama, syurga. Tujuannya sama, mencari redha Allah. Itulah ajaran daripada Nabi Adam, Idris, Nuh, sampailah pada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran yang tidak akan berubah sepanjang zaman. Itulah dia tempat dia. Tempat sembahan kita. Tujuan sembahan kita Allah sahaja. Tak berubah. Kaabah kita itulah sejak daripada zaman dulu lagi. Sejak zaman Nabi Adam, Kaabah. Nabi Ibrahim saja yang mula-mula buat. Tapi tapaknya, tempatnya itu Nabi Adam dah tuju di situ lah. Berbeza dengan kepercayaan agama lain. Tempat sembahyang mereka berubah-ubah. Ada yang jumpa batu, sembah batu. Ada yang jumpa pokok, sembah pokok. Ada yang jumpa air, sembah air. Sembah ombak, sembah laut. Ada yang tengok matahari, sembah matahari. Kepercayaan begitu. Ada yang tengok tiang, sembah tiang. Kita tidak. Kita tetap menghadap benda yang satu, akidah yang satu, kiblat yang satu. Mereka tidak ada kiblat. Mereka kadang-kadang sembah dewa. Dewa monyet. Kadang sembah dewa ular. Kadang pergi sembah dewa Ram. Dewa Krishna. Banyak Tuhan dia ni. Begitu juga dengan agama tiga dalam satu. Bila pergi ke Afrika, patung Yesus tu hitam. Sebab mereka hitam. Bila pergi ke Amerika, patung Yesusnya pula putih pula. Sebab yang sembah tu putih. Mai Yesus di Malaysia ni pula tak tahu warna apa. Hitam tidak, apa pun tidak. Sebab dia mengikut orang yang mengukir. Patung itu mengikut pemikiran yang mengukir. Kalau yang mengukir itu orang kulit hitam, dia pun kena cat kulit hitam lah. Tapi bagi kita umat Islam tidak. Kepercayaan kita adalah satu. Tuhan adalah satu. Tuhan bagi mereka mempunyai berbagai-bagai jenis Tuhan.
Itulah yang sebenarnya yang diajarkan oleh Adam pada anak-anaknya. Kalau kita tengok dalam sejarah kisah Nabi Adam ni, anak dia Qabil dan Habil ni, tempat kejadiannya dikatakan berlaku di Syria. Ada dua buah gunung di Syria. Tempat terjadinya pembunuhan yang pertama dalam dunia di Syria tu. Dijelaskan oleh Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Dijelaskan oleh Nabi Hud alaihi salam dan Nabi Saleh alaihi salam kepada kaum Ad dan kaum Samud. Dia tidak berubah walaupun yang berbezanya kaum nabi, tapi ajarannya tetap sama. Itulah pula dipanggilkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak dan rasul-rasul yang lain, serta diperkuatkan oleh Nabi Musa alaihi salam dalam Taurat, Nabi Daud dan dalam Zabur, dan Nabi Isa dalam kitab Injil. Jadi inilah yang dipanggil akidah. Akidah kita turun menurun, panjang saluran jalurnya, berbeza dengan pikiran manusia ni. Pikiran manusia yang tak betul. Kadang-kadang ada agama yang baru buat. Agama yang paling baru diciptakan ialah agama Scientology. Tahun 2000 baru diciptakan. Agama terbaru. Macam mana agama baru manusia lama? Manusia yang masuk agama sains tu umur 60. Sedangkan agama sains umurnya baru 10 tahun. Kan pelik bunyi dia. Tuan-tuan pergilah jumpa dengan ayah. Ia nak jaga kuil. Ayah, sudah berapa lama jadi ini jaga ini kuil? Ini kuil baru saja siap tahun lepas. Ini potokong pun baru sampai tahun lepas. India juga mari. Ayah sudah umur berapa ya? Sudah 80, ini tahun 80. Ini tokong berapa hari umur? Baru setahun. Macam mana manusia yang umur 80 boleh sembah tokong yang baru umur setahun? Siapa yang buat siapa? Sekarang siapa bikin siapa? Ayah bikin tokong atau tokong bikin ayah? Sepatutnya tokong sembah ayah sebab ayah sudah tua. Di situlah kita boleh faham. Sebab nama mereka bukan akidah, nama mereka ialah pikiran. Kita umat Islam bukan fikiran. Kita umat Islam ialah akidah. Kepercayaan daripada dulu lagi. Daripada Nabi Adam lagi. Mereka kepercayaan sejak bila? Yang ke-14. Yang menjadi asas dan dasar bagi kepercayaan dalam ajaran Islam ialah beriman kepada Allah, beriman kepada nubuwah, risalah Rasul, beriman dengan akhirat. Mungkin dapat disimpulkan bahawa beriman pada Allah dan hari kiamat, iman kepada Allah meliputi kepercayaan bahawa Allah itu ada, Maha Esa dan sempurna. Baik, kita lihat yang pertama di sini, Allah itu ada. Berbagai keterangan dan alasan cukup untuk membuktikan bahawa di sebalik alam benda ini ada kekuatan yang maha tinggi. Dia menciptakan, menguasai, mengatur dan memelihara alam. Manusia ni dia suka cari sesuatu benda. Dan bila dia cari satu benda, dia kaji satu benda. Saya buat contoh, dia mengkaji tentang piramid. Manusia tak habis-habis kaji tentang piramid sampai sekarang. Siapa buat? Bagaimana dibuat? Ada yang buat kesimpulan piramid itu sebungkah batunya diangkat oleh 2,500 orang. Daripada jarak yang jauh untuk disusun menjadi bangunan piramid. Ada yang kata satu piramid nak siap makan masa 20 tahun. Untuk raja dia yang mati disimpan dalam kubur piramid. Ada yang kata piramid itu mustahil manusia buat. Bukan senang nak angkat batu. Akhirnya dia kata makhluk asing yang buat. Ada pula yang kata bukan makhluk asing yang buat, jin yang buat. Macam-macam pendapat tentang piramid. Mereka kaji sungguh-sungguh. Batu jenis apa? Yang ni jenis apa? Siapa yang buat? Raja ni untuk raja siapa?
isteri raja ni siapa, gundik dia siapa, anak beranak raja ni siapa, sampai sekarang. Punca raja ni mati sebab apa? Dia ambil raja tu, mayat mumia tu dibubuh dalam mesin. Tengok mati kerana apa? Sakit jantung ke, kecil manis ke apa ke? Dia kaji sampai habis. Dia kaji piramid, tapi dia tak kaji piramid tu duduk di atas apa. Itu. Manusia terjun dalam laut, mengkaji benda dalam laut. Ditengoknya ikan, ditengoknya sotong, ditengoknya pokok. Ingatkan pokok, rupa-rupanya makan binatang dalam laut. Ingatkan batu, rupa-rupanya dia boleh buka. Bila ikan datang, dia makan. Ngap, dia makan. Manusia suka meneroka, menyelam, duduk di dalam laut yang sangat cantik. Cantiknya. Tapi sayang, satu benda yang dia tak tanya, siapa yang buatkan cantiknya alam laut ini? Yang itu yang manusia terlupa nak tanya. Manusia naik ke langit, dia tengok bintang, dia kaji cakrawala. Dia temui macam-macam galaksi. Dia temui bintang-bintang yang macam-macam warna, bentuk kejadian. Tapi dia terlupa nak tanya, siapa yang buat? Yang ni yang orang-orang terlupa tanya. Dia tengok pada diri dia sendiri. Dalam badan dia ada jantung besar penumbuk je jantung kita. Tuan-tuan, genggam penumbuk tuan-tuan, itulah besar jantung tuan-tuan. Bukannya besar jantung, dia ikut penumbuk kita. Bukannya besar. Macam mana jantung boleh mengepam, boleh mengeluarkan darah, mengepamkan oksigen dan sebagainya? Siapa yang mengajar dia? Dalam berapa second, berapa kali turutan dia berdenyut? Kita boleh tahu jantung yang lemah berdenyut, jantung yang terlalu kencang, jantung yang stabil macam mana. Macam mana manusia boleh tahu? Dia kaji jantung yang sihat, jantung yang tak sihat, dan kadar denyutan dia berapa minit, dalam berapa saat, berapa kali dia bergerak, berdenyut. Tapi manusia terlupa mengkaji siapa yang menciptakan jantung. Kalaulah dia mengkaji atas sikit daripada itu, mesti dia ketemui yang menciptanya ialah Allahu Rabbi. Tapi dia sekadar mengkaji setakat mana cantiknya laut, setakat mana cantiknya angin, setakat mana cantiknya awan, udara, angkasa. Dia tak mau kaji lebih sikit pada itu. Kalau dia kaji lebih sikit pada itu, ramailah saintis akan masuk Islam. Sebab dia akan menemui adanya Tuhan dengan penciptaan-penciptaan yang maha hebat itu. Yang ni yang kita kena kaji lebih sikit. Tapi kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Ya, kita ada Islam siap-siap dah. Kita ada Islam, ini yang kedudukan yang kita kena syukur. Yang mereka tu mencari-cari. Kalau dapat jumpa Islam lah, tak jumpa lah mereka. Baik, bahawa di sebalik alam benda ini ada kekuatan yang maha tinggi. Dia menciptakan, menguasai, mengatur dan memelihara alam. Ada yang menamakannya dengan sebab pertama, ada yang menamakan dengan akal pertama, dan ada yang pula yang menamakan penggerak utama. Ada 3 nama gelaran. Yang pertama, sebab pertama. Alam ni ada, sebab pertamanya Allah tu ada. Alam ini ada, maka mereka panggil akal pertama. Yang mula-mula nak fikir, nak buat sesuatu ni, yang mengatur ni Allah. Dan yang ketiganya, penggerak utama. Tetapi dalam Islam dia tak panggil sebab pertama, akal pertama, penggerak pertama. Al-Quran dan kitab suci memberikan namanya ialah Allah. Allah lah yang menggerakkan segala-galanya, menciptakan segala-galanya. Terhadap kekuatan yang maha tinggi, kita sebut Tuhan yang maha besar. Tiadalah akal manusia sanggup mengetahui hakikatnya, sebagaimana akal manusia lemah pula daripada mengetahui keadaan zatnya sendiri. Tuan-tuan cuba tengok darah tuan-tuan, macam mana proses jadi darah. Nasi itu putih, bila dimakan jadi darah. Mari mana warna merah?
Adakah semua warna berasal daripada warna merah? Buah pelam tu kuning, kenapa bila jadi darah jadi warna merah? Cuba kaji tentang situ saja. Kita takkan dapat jawapan. Kita terjadi daripada air. Macam mana air itu boleh membentuk buah pinggang? Kita ada usus. Panjang usus kita ni, duk bersimpul dalam perut kita. Kenapa Allah jadikan usus itu dia banyak roma-roma? Macam kita tengok perut lembu. Dalam perut lembu tu ada macam bulu-bulu dalam dia. Apa tugas dia? Rupa-rupanya daripada situlah kita buat kain tuala. Tugas kain tuala tu ialah menjerak air kita. Tiru daripada usus. Usus tu kerja dia menjerak. Tu yang tumbuh kain tuala. Cuba kain tuala tuan-tuan tak ada bulu-bulu. Kain batik je buat kain lap. Jadi apa? Tak selesa, tak sedap. Ataupun kain tuala tuan-tuan bulu banyak tapi tak menyerat air. Tuan-tuan sepak buang kain tuala. Sebab tu ada orang yang pakai kain tuala buruk. Bukan sebab kedekut. Sebab dia sedap dengan kain tuala tu. Dia selesa. Beli kain tuala baru pun dia tak pakai ustaz. Atau rasa tak kering lu ustaz. Mandi rasa untuk basah lagi kain tuala ni ustaz. Dia ambil kain tuala lama juga. Kita kata ingatkan pengelap kaki tadi. Rupa kain tuala kamu. Sebab dia suka. Itu bentuk usus yang Allah Ta'ala cipta manusia tengok jadi kan. Apa yang Allah Ta'ala cipta pada kita ni mata. Apa ada dalam mata sampai boleh tengok keindahan alam? Apa mata ni bila dipejam tak nampak? Siapa yang kontrol selaput mata, kelopak mata? Sak pejam, sak naik, sak pejam, sak naik. Siapa yang aturkan? Tang situ pun manusia ni akal tak boleh fikir dah. Cantiknya Tuhan buat. Manusia tak tercapai akal. Sebagaimana akal manusia lemah pula mengetahui zatnya sendiri, hakikat jiwa ini kehidupan, bahkan tidak sanggup mengetahuinya beberapa jenis alam kebendaan. Manusia sendiri tak sanggup mencari alam ruh. Semalam kita menyembang dengan dia, hari ini mati dah dia. Goncang badan dia. Abang bangunlah, kenapa tinggalkan saya bang? Dia tetap tak bangun dah. Sebab ruhnya sudah pergi. Tak boleh ke kita panggil ruh masuk balik? Wahai ruh suamiku, masuklah dalam badan suamiku. Kita tak tercapai. Ruh ni pergi mana? Duduk dalam kubur tu ruh buat apa? Tak bolehkah ruh balik ke rumah malam Jumaat ke mana nak baca Yasin? Akal tak boleh fikir. Itu ruh elektrik. Cuba tuan-tuan tengok elektrik, kipas berpusing, aircon mengeluarkan suhu yang sejuk, lampu yang menyala, yang menggerakkannya ialah elektrik. Di mana dia elektrik? Bagaimana ia bergerak? Sepantas mana ia bergerak? Kita tak tercapai. Yang diketahui manusia hanyalah bila kipas bergerak adalah elektrik. Tapi kita tak tahu hakikat elektrik bentuknya macam mana. Kalau begitu, bagaimana dapat diharapkan manusia, akal manusia untuk mengetahui zat Allah yang maha tinggi? Kalau zat sendiri manusia tak boleh kaji, jantung sendiri manusia tak boleh kaji, air liur pun manusia tak boleh kaji, elektrik manusia tak boleh kaji, roh manusia tak boleh kaji, takkan manusia boleh kaji zat Allah Subhanahu wa ta'ala? Lagilah mustahil zat itu dapat dikaji. Inilah firman Allah Ta'ala dalam suratul An'am ayat 102 sampai 103. Nabi berkata, Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu